Dari kacang turun ke Jalan Puchong ni memang berbaloi. Makanan semuanya pun sedap-sedap. Inilah dia bulan malam Char Kway Teow. Landmarknya berhadapan dengan Masjid Abdul Rahman bin Auf. Restoran ni betul-betul terletak di tepi jalan. Walaupun namanya restoran bulan malam Char Kway Teow, tetapi ada pelbagai jenis makanan ala-ala Thai gitu. Dibuka setiap hari daripada pukul 4 petang sehinggalah pukul 2.30 pagi. Datang sini kena bawa family tau, baru meriah. Kita mulakan dengan Char Kway Teow seafood. Menggunakan sotong fresh ya, bukan sotong ring. Ini pula daging bakar danok. Masuk aja ke dalam mulut memang balut dengan daun salad ni pun best juga. Datang sini korang wajib order. Ini pula kambing bakar. Walaupun dibakar nampak hitam, tetapi isinya lembut geng. Kena pula di bahagian lemak ni. Ini pula udang tepung RM18 saja. Memang berbaloi besar-besar udangnya. Pertama kali aku cuba minuman Coke dengan lychee. Boleh diterima dengan tekak. Tak adalah rasa pelik sangat. Musim panas macam gini, kena Ocean Blue ni memang penghilang haus segalanya. Inilah yang aku tunggu-tunggu. Set bawal goreng viral RM21.90. Cubit sedikit isinya, dicicah pula dengan sambal kicap. Nikmat apa lagi kau dusta? Berbaloi geng, bawalnya pun besar. Kiranya puas hatilah kita makan. Sambal belacannya pun sangat menyengat. Kerangupan ikan bawalnya pula tak payahlah cakap. Krup krap. Ini pula set lemak bakar. Harganya pula RM15.90. Yang suka makan lemak bakar tu, sinilah tempatnya. Walaupun jauh daripada Kajang, tapi aku sangat berpuas hati. Apa tunggu lagi geng? Boleh try.